Yang duk bergaduh dengan penolong kanan ni siapa suruh? Pengetua guru besar ni kena menjalinkan hubungan yang baik dengan semua PK dia. Untuk membentuk satu hubungan yang baik dengan penolong kanan ini, sama ada penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM ataupun penolong kanan co-kurikulum ni, kita mesti ada satu hasrat, iaitu dalam tempoh 3 tahun, kita mesti ada hasrat untuk menjadikan semua penolong kanan kita ini sebagai calon-calon pengetua atau guru besar. Jadi dalam tempoh 3 tahun ini, kita kena merancang supaya mereka jadi pemimpin. Yang pertama, CV mereka kena ambil setiap 3 bulan untuk penambahbaikan. Kita cek tengok. Kalau mereka kurang projek, kita beritahu pada mereka, saya elok-eloknya cikgu buat satu projek. Sebab apabila kita ada projek, kita ada satu tanggungjawab, kita ada satu target untuk menjayakan sesuatu. Kita beritahu kepada mereka seperti itu. Seterusnya, kita nyatakan hasrat ini kepada mereka. Kita katakan kepada PKP, 3 tahun lagi, kalau dia baru jadi PKP lah, 3 tahun lagi saya nak cikgu jadi pengetua seperti saya. Jadi apabila kita ada hasrat seperti itu, PKP kita akan berlumba-lumba untuk mencapai hasrat menjadi seorang ketua jabatan. Jadi kita juga, kalau ketua jabatan yang akan datang, iaitu PK-PK kita ni, menjadi ketua jabatan yang baik, sudah pastilah kita sebagai mentor mereka akan menjadi ketua jabatan yang lebih baik daripada mereka. Itu caranya. Kalau kita buat lebih kurang saja dengan PK kita, kerja PK kita, kita bagi dekat orang lain, kecil hatilah PK tu. Kerja PK kita sepatutnya PKP ni, dia yang menguruskan jadual waktu. Kita panggil GAB, guru akademik biasa yang lain, minta tolong buat jadual waktu untuk kita. Sedangkan PKP ada, sepatutnya bekerjasamalah dengan PKP itu. Nak minta tolong GAB lain tak ada masalah. Tapi mesti laluannya kena melalui PKP. Kita menghormati institusi penolong kita tu. Institusi penolong kanan itu perlu dihormati dan perlu diraikan oleh Tuan Pengetua dan Tuan Guru Besar. Kalau kita bergaduh dengan penolong kanan kita, tak ada maknanya. Sekolah akan porak-poranda, kita akan datang sekolah dengan stres, kita akan tengok pembantu-pembantu kita tu, penolong-penolong kita tu datang dengan muka masam, tidak gembira. Semuanya mendoakan kita keluar daripada sekolah tu. Teruk kan kita kalau keadaan jadi macam tu? Jadi betulkan keadaan. Jangan bergaduh dengan penolong kanan. Apatah lagi bergaduh dengan guru-guru lain. Kita pendamai. Kita satu orang ketua yang menyenangkan, yang mententeramkan keadaan. Bukan yang memburukkan keadaan. Betulkan keadaan. Selamat berbakti kepada negara. Terima kasih.